Hello, Assalamualaikum semua. Welcome to Lebah Travel Channel. Hari ini episod kedua, siri kedua dalam jelajah Thailand. Hari kedua di Hat Nyai. Jom. Pagi-pagi lagi aku dengan member aku jalan kaki sejauh 1 km ke Bang Han Restaurant. Misi kami ialah untuk cari breakfast berat supaya kami boleh tahan sampai tengah hari sebab kami nak jalan jauh pergi ke Songkhla. So kami cari nasi lah. Kat restoran ni memang ada nasi. Ada nasi kerabu, nasi dagang, nasi komok pun ada tak silap aku. Tapi ada juga pilihan makanan yang lain seperti contohnya roti, cheese pisang, mi celup, bihun sup dan dimsum kalau hampa nak makan. Dah habis kenyang makan elok, jom kita pergi sewa motor. Kita nak pergi Samila Beach dekat Songkhla. Ada macam-macam benda hampa boleh buat dekat pantai Samila ni. Antaranya dengan menunggang kuda, ataupun hampa juga boleh berkelah dan lepak-lepak sambil makan-makan seafood kat situ. Tapi ramai juga orang yang suka bergambar dengan patung Samila ni. Patung ikan duyung ni sebenarnya diperbuat daripada tembaga pada tahun 1966 oleh Jit Boabus. Sejujurnya dekat Songkhla ni saja banyak lagi tempat makan halal dan tempat view yang cantik aku tak sempat pergi sebab masa kami dah sangat suntuk. Kami pergi ke Hat Nyai semula untuk lunch dan kali ni kami menuju ke Kim Yong Market. Kat sana ada satu kedai nama Kai Tok Mina. Kami nak pergi try nasi komok dia. Jom.
disebabkan hujan agak lebat dan tempat dekat Kim Yong Market pun susah nak cari untuk makan, kami pun balik hotel sajalah makan. Sebelum petang tu kami keluar balik ke Klong Hei Floating Market. Yang menariknya dekat Klong Hei Floating Market ni, ada pertunjukan kebudayaan seperti tarian, nyanyian yang akan dipersembahkan kepada penonton. Jadi hampa bolehlah sambil makan tu sambil layan tengok tarian kebudayaan Thailand. Sekian dulu episod kedua untuk siri Jelajah kat Thailand, hari kedua kat Hat Yai. Untuk episod seterusnya, kami akan bawakan hari terakhir kami di Hat Yai dan bagaimana kami naik train ke Bangkok. Untuk itu, jangan lupa subscribe dan tekan like button dan support channel kami. Terima kasih kerana sudi menonton.